Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat datang ke CMV Cikgu Motor Vlog bersama dengan saya Cikgu. Hari ni hari last. Kita bersama dengan zone test 368K. So eloklah Cikgu bawa pergi dia jalan-jalan untuk pergi kerja. Let's go. Apa khabar semua? Macam biasa, terima kasih menonton channel Cikgu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya. So hari ni hari terakhir. So Cikgu nak buat macam, kita nak cakap apa? Kita nak buat macam penggulungan lah untuk zone test 368K ni. Cikgu bagi dapatan lah lepas cikgu pakai seminggu skuter ni, apa yang best, apa yang tak best pasal skuter ni. Mestilah, takkanlah semua benda manis kan dekat skuter, semua motor apa pun lah. Mesti ada yang manis dengan tak manis. Yang tu kita kena put onto consideration lah, untuk bakal-bakal pengguna di luar sana. Kita cerita yang manis dulu kan. Yang manis dia apa? Nombor satu, coming from seorang rider yang hari-hari ride sport bike lah. Hari-hari ride sport bike pergi ke tempat kerja. Skuter ni dah memanjakan cikgu lah, dengan steering dia yang lembut, senang nak pusing, dengan dia punya nimbleness dia. Walaupun skuter ni fizikal dia nampak besar, berat 180 lebih, tapi bila dia dah bergerak, actually skuter ni dia easy to maneuver. Dia senang. Kita nak tunjuk arah dia, nak menyelip pun senang, nak corner pun senang lah. Dia tak macam maybe ada certain skuter tu dia berat belakang, tapi yang ni tak, dia okey. So tak payah risau lah pasal susah ke apa nak bawa. Dia memang senang. Dan cikgu ada try lah, bagi a few kawan-kawan cikgu try, for those yang belum pernah bawa Maxi skuter ni. Dan mereka pun sama, feedback mereka terkejut sebab skuter ni sangat nimble, sangat mudah untuk dikawal lah. Cuma dia ada cuma, untuk orang yang baru first time bawa skuter apa pun yang besar ni kan, jangan terus pergi attempt nak buat U-turn sebelum kenal. Sebab apa? Sebab saya dah tengok banyak kali dah, orang yang first time naik skuter besar ni dia tak biasa. Dia U-turn, dia pergi letak weight dia banyak ke kiri, and then dia mulalah nak jatuh bodoh. Itu masalah tu. So siapa yang baru pakai Maxi skuter, boleh pelan try pusing U-turn tu. Jangan yang narrow tu pusing, sebab tak biasa kan. Biasakan diri dulu. Okay, itu nombor satu lah, apa yang cikgu suka. Nombor dua, benda yang kita tak sangka kita perlukan, tapi sebenarnya dia ada, adalah bonus yang sangat besar lah. Ni grip warmer dengan seat heater. Macam sekarang ni cikgu tak pakai glove saja. Cikgu tak pakai glove sebab apa? Pagi sejuk ni ada grip warmer, sedap dia pegang. Tangan pun tak sejuk, bontot pun panas rasa selesa. Yang tu yang best tu kan. Bukan semua motor ada. Tengok macam ni, bukan macam semua bawa kereta macam tu. Dia main masuk je. So walaupun kita rasa macam benda ni remeh, grip warmer ni sangat-sangat, orang cakap sangat-sangat plus point lah untuk sebuah motor ataupun skuter. Sangat-sangat berbaloi untuk ada dalam sebuah
spesifikasi. Ya Allah, tiba-tiba dia nak pergi kanan, tiba nak pergi kiri. Okay. Itu nombor 2 lah. Nombor 3 of course lah, windshield. Oh, boleh naik balik. Nampak? Walaupun dia hanya 2 step, tapi bagus lah daripada tak ada kan. Yang best dia semua variant 368 family ni semua dapat windshield yang automatic up and down. Okay, next nombor 4. Nombor 4 apa? Okay, dekat seat ni kan dia ada lumbar support tau. Dia ada sistem yang dipanggil pneumatic lumbar support. At first cikgu macam tak selesa lah, rasa macam keras lah. Tapi bila dah lama sikit bawa kan, cikgu rasa magic dia. Dia rasa sedap. Dia rasa sedap. Memang rasa macam kita punya belakang ni rasa di support. Dan bila dah jadi macam tu, bila kita start bawa naik motoring, ada dah jadi alamak, seronoknya. I'm missing this feature lah. Macam tu. Tahu tak? Dia rasa macam, aku rindu lah feature ni, kenapa tak ada dah. Macam tu. Ni cikgu demo ni maneuverability skuter ni. Nampak kita boleh just confident lah nak lalu celah kereta apa semua kan. So tak ada masalah lah, unless the gap is wider than handle lah. Itu masalah lain lah. Sebab motor ni agak lebar lah. Dia agak lebar. Dia tak macam say S-Max, mungkin dia lagi narrow. Skuter ni agak lebar. Okay, tadi nombor 3 kan. Okay, nombor 4, cikgu appreciate dia punya tangki minyak dia tu 17 liter Tapi dia ada tapi lah. Tapi itu lagi cikgu cerita lain. Cuma setakat ni penggunaan fuel fuel economy. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bar. 7 bar. Cikgu berulang kerja 30 km lebih untuk sehala. Sehari dalam 60 km lah. So pi balik dia akan turun dalam 2 bar. So setakat ni okey lah. Isi minyak pun full tank dalam tak sampai RM30, nak dekat RM30 lah. Macam tu. So okey. Next, cikgu suka dia punya mode. Dia punya mode ni, kita boleh adjust kan, T dengan S. Yang ni boleh tukar waktu slow speed saja. Waktu tengah duk laju, tiba-tiba nak tukar sport, dia tak boleh lah. So T, dia punya tuning dia agak moderate. Kalau kita ambil mode, dengar bunyi dia. Dia dah beza tau, dia punya karakteristik. So bila pulas, dia pi lah. Dan akhirnya cikgu faham lah kenapa sesetengah rider maxi scooter ni dia bawa macam setan. Bukan sengaja, cikgu pun diresapi lah semangat tu. Sama macam orang bawa Myvi kan, bawa zoom. Sebab dia bagi initial torque tu 40 Nm. Seawal tak silap cikgu 5,500, tak ingat lah. So memang dia pulas dia pi je. Pulas dia pergi. Seronok memang seronok. Okay, next. Sebenarnya cikgu patut letak ni nombor 1 lah. Keselesaan lah. Okay, tengok kaki kan, kita boleh lunjuk macam ni. Memang skuter ni memang betul lah dengan dia punya team yang dia letak tu. Luxury apa tu? Luxury apa tah? Lupa. Alamak, luxury touring scooter. Yes. Memang rasa mewah lah. Bila kita menunggang skuter ni, dia rasa sangat-sangat selesa dan rasa macam relax, santai. Yo, jangan duk masuk macam tu saja.
Barulah bagi cikgu luxury scooter ni. Bagi cikgu tak pernah terfikir pun kan. Tak pernah terfikir pun nak macam nak ada aku minat ke. Aku minat benda laju je, macam tu kan. Tapi bila dah bawa tu macam okay, cikgu faham sekarang kenapa wujudnya segmen. Langgar macam tu je bang. Cikgu faham lah kenapa kategori ni wujud. Ini nak touring jalan jauh memang tak ada masalah. Tambah pula seat belakang dia memang luas. Pungkuk besar mana pun tak ada masalah, boleh duduk. Okay, next. Apa dia lagi cikgu nak bagi apa yang cikgu. Syah. Okay, macam-macam aksesori. Ada handguard ni. Handguard ni sebenarnya bantu tau. Kalau hujan kan, lately cikgu dah balik ni memang duk basah lah, kena hujan kan. Cikgu tak pakai glove, pakai dengan handguard ni memang tak rasa apa lah. Dengan ada heaternya. Dan best dia coverage untuk windshield ni. Bila tempuh hujan, memang best. Kita tak terasa lah. Cikgu pakai baju hujan pun yang selapis biasa tak basah lah. Even kasut pun just lembab tu je. Sebab kaki kita ni terlindung dekat belakang fairing kan. Memang best lah. Okay, next pasal cruising speed. Cruising speed dia around 12, 13 tu selesa. 14 pun okay. Dan top speed yang cikgu dah test adalah 155. Berat cikgu 130. Tinggi cikgu 181 cm. So mungkin untuk ride dia lebih ringan. Dia boleh dapat cut off speed. Mungkin 16 cikgu tak tahulah kan. Yang bestnya, wow, double line bro. Apa yang bestnya dia punya ni, dia ada cruise control lah. So kita boleh set cruise. Kita boleh biar motor berjalan kan. Kita boleh enjoy kan, minum kopi, macam relax lah. Alamak nak relax lah bang, dia penat lah, macam tu kan. Lepas tu kita boleh naikkan speed dia tekan 1. So kita boleh macam tu, nak relax kan, nak macam doa ke. Nak cancel dia tekan brake je, macam tu. So convenient, sangat-sangat convenient. Lain-lain storage dia okey lah, 50 liter storage dia. Besar, boleh letak helmet full face satu, helmet J satu lah. Full face 2 rasa macam tak lepas kot. Suspension pun okey, tapi bukan untuk kita attack corner lah. Just untuk santai ride okey kan. Kalau kita nak attack dahsyat-dahsyat sangat tu, itu kena upgrade kita punya suspension lah. Depan okey, fork depan kita still boleh adjust, tapi cikgu tak tengok lah cara adjust dia sebab dia belah dalam. Tapi so far macam light cornering macam ni tak ada masalah. Dia okey, dia sangat capable lah. Alright, so kita nak cerita pasal benda yang tak best pula lah. Apa yang tak best pasal skuter ni? Yang tak best, nombor satu, untuk orang yang tinggi macam cikgu, di atas ni kalau kita buat laju dia ada sedikit turbulence. Tak banyak lah, sikit sahajalah. Tapi still rasa tak selesa sebab kita akan rasa vibration around kita punya helmet lah. Tapi itu pun bergantung lah kepada jenis helmet. Cikgu ada try a few types of helmet. Dia ada different karakteristik lah bila dia deal dengan turbulence tu. Yang tu kena tanya rider-rider lain lah. Dia macam-macam kan. Alright, next benda yang cikgu tak suka, nombor 2 adalah dia punya dia punya side mirror ni. Actually side mirror dia ke belakang sangat. Mungkin sebab handle dia ni pun ke belakang, nak dekat dengan kita kan. So selalunya kita punya side mirror dia akan ada kat area sini tau. So bila belakang kita, bila kita nak tengok side mirror, kita kena macam tu.
kita kena tengok situ. Kita nak jeling boleh, tapi jeling tu pun kadang-kadang tak nampak. Kita kena tengok sikit, baru kita boleh nampak lah apa yang jadi dekat belakang tu. Itulah, tapi benda kecil je, tak ada apa pun. Tengok je lah. Oh ok, tak ada motor, ok jalan. Itu benda kecil sahaja. Alright. Nombor 2, nombor 3, cikgu ada cerita pasal tangki minyak. So tangki minyak je 17 liter, tapi bila cikgu try bawa sampai E, berkelip lah, meter berkelip, cikgu hanya dapat isi around 14.5 liter lah. Maknanya the rest tu dia ada macam tangki reserve. Yang tu kena bear in mind. Yang tu okay. Tapi okey lah, boleh lah, still boleh dapat mileage yang jauh. Okay. Next, cikgu tak suka dia punya dashcam nampak macam aftermarket. Dia nampak macam aftermarket lah, dia keluar, dia tak macam duduk dalam kan. Tapi dia ada tapi pula. Tapi dia, kamera dia memang terang. Kamera dia memang sangat-sangat terang. So terang dan memang nice lah. Memang nice dia punya apa tu, resolution tu. So itu hanya komplain kecil lah, komplain kecil. Tak ada lah komplain besar sangat kan. Lagi apa lagi yang cikgu nak komplain kena komplain tak ada apalah cikgu nak komplain sangat. Selain pada suspension dia tu lembut sikit lah. Dia sebenarnya suspension ni dia sangat subjektif tau. Sebab dekat market China, mungkin mereka setting apa tu suspension ni untuk market China. Market China memang dia suka smooth and pleasurable ride. Dia sebab mungkin ada certain places jalan dia tak okey ke apa, kita tak tahu kan. Tapi most of the time produk China macam kereta apa semua sama. Dia memang on the softer side. Tak apalah yang tu boleh upgrade. Orang Malaysia ni dia mana nak pakai suspension belakang standard. Ada ke saigi-saigi tu dia pergi tukar kan, tak boleh kira. Tapi ni kalau dah make up skuter ni actually cantik kan. Tapi dari segi rupa dia sangat subjektif. Cikgu cakap apa, sebab apa cikgu cakap macam tu. So cikgu dah ride motor ni banyak tempat lah, bawa bagi orang tengok, bagi orang belek kan. Dia ada two different school of thought. Ada yang cakap cantik, ada yang cakap nampak gemuk dan pelik. So opinion tu bagi cikgu, bila cikgu tengok dan cikgu analisis, opinion dia sama rata. So yang nak beli tu kita, bukan orang kan. Ada orang kata cantik, ada kata tak cantik. Lagi cikgu okey lah, suits the appearance tu, dia suits the purpose. Dia tu luxury kan. So tak ada masalah. Dari segi rupa okey, dari segi tech equipment pun okey. Cikgu paling suka dia ni tempat letak kaki lah actually. Sedap tu. Dan also dia punya storage memang sangat luas dari belah dalam Dia boleh masuk air botol. Belah sini pun sama, siap dengan charger. So dekat sini just in case kalau nak pakai GPS, kalau nak gantung boleh ni, boleh modi. Ataupun nak letak kat sini pun boleh, mounting dia kan. So banyak option lah untuk kita. Tapi yang paling penting, kita boleh ride dan kita boleh tinggalkan orang. Itu yang penting.
Selamat tinggal Romeo. So, cuba komen kat bawah, harga 27,800 tu justifiable ataupun tidak. Padan tak dengan equipment list yang diberikan bagi cikgu. Dari segi horsepower dengan top, memang 368 series yang V2 ni memang sangat-sangat memberansangkan lah. Dengan dia punya cooling management kan, sebab dia dah pakai air cooler dengan oil cool, so dia punya heat management pun bagus. Barulah sesuai dengan cuaca Malaysia. So kongsikan pendapat hampa lah. Hari ni cikgu berceloteh lah sikit sambil-sambil on the way nak pergi kerja ni. Jom kita belanja sikit. Dia punya kelajuan. Ada je. Hari ni angin kuat sikit. Dia nak naik speed ni tak ada masalah. Tapi kalau nak dapat 155 kena naik highway. Oh best. Hari ni angin kuat sikit. Okey lah tu kan. Nak laju-laju pergi mana? Oh. Okey. Cikgu rasa itu je lah yang cikgu dapat kongsikan. So untuk part 3 video 368K, cikgu rasa cukup lah tu untuk bagi informasi dekat anda-anda semua lah. Kan kalau ada yang nak buat pilihan tu, at least dapat lah. Cikgu share pengalaman test ride lebih panjang sikit. So dapatlah kita nak buat pilihan tu, boleh lah kan consider. Lepas ni cikgu akan buat video test untuk 368G. So nantikan lah 368G V2 dengan enjin 368 series yang sama. So yang tu karakter dia berbeza. Yang tu cikgu tak tahu. Last cikgu test waktu V1 dulu, itu pun test pusing-pusing koni-koni je. So kali ni pihak Eurotech akan bagi cikgu pakai lama sikit, bagi cikgu test puas-puas. Dan untuk cikgu share experience cikgu dengan skuter ni, sama ada best ke tak, dan G tu untuk siapa. K ni cikgu dah buat kesimpulan, dia untuk orang yang santai dan nak travel dengan selesa lah. G macam mana pula, kita tak tahu lagi kan. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa follow